Ada dua ubat daripada Quran yang Nabi sebut khusus untuk umat akhir zaman. Dua ubat itu adalah surah Kahfi ayat 1 hingga 10, surah Kahfi juga ayat 101 sampai ayat 110. Sejak 10 tahun lepas saya balik daripada Syria, saya baca Kahfi. Saya mulakan. Ia sunnah Rasulullah SAW untuk dibaca setiap hari, dan khasiat serta fadilatnya untuk melindungi umat Rasulullah di akhir zaman daripada serangan Dajjal. Dan surah tempat yang kedua dalam Kahfi untuk melindungi umat Nabi Muhammad daripada serangan fitnah anak-anak ataupun saluran-saluran kecil yang datang daripada Dajjal. InsyaAllah Allah jaga kita. InsyaAllah Allah selamatkan kita. InsyaAllah. Amalkan. Maka saya bila balik dulu, saya baca. Nak ceramah ke, saya baca. Dan hari ini Alhamdulillah, mana-mana masjid yang saya pergi, orang tak buka Quran dah. Bila saya baca 20 ayat ni. Sikit yang buka Quran. Macam tadi kan, hafal. Ramai yang dah hafal. Kecil-kecil pun hafal. Walillahilhamd. Alhamdulillah, semoga ia jadi sebahagian daripada sunnah Nabi yang hidup dalam diri kita. Seterusnya kita dapat berkat, Allah lindung kita daripada semua fitnah yang ada. Amin.